Assalamualaikum and hello friends. Hari ni I nak share satu video menarik masa kita orang pergi Taif hari itulah, masa bulan Ogos. Tak pernah lagi masa I pergi Taif hujan selebat ni, plus jam teruk tau. Kita orang start gerak dari Mekah dalam pukul 4 tapi sampai sana dalam pukul 6 lebih sebab memang trafik lah. Lepas tu banyak yang accident, maybe sebab hujan kot kan. Kita orang geng-geng Mekah ni lah decide nak pergi Boulevard Garden ni dekat Taif. Dia rasanya baru buka bulan 7 hari tu. Entrance fee dia RM10 per person. Kira murah lah untuk lepak-lepak ke dalam tu kan. Pot healing gitu. Budak-budak lah paling seronok sebab boleh jumpa kawan-kawan. Lepas tu tempat dia pun cantik kan. Rupanya hari yang kita orang pergi tu memang baru lepas hailstorm. Nasib baiklah kita orang tak sempat dengan hailstorm tu. So kiranya kita orang sampai memang betul-betul lepas hailstorm tu stop. Tapi still hujan rintik-rintik lagi lah. Patutlah entrance dia tutup, dia buka lagi satu. Hailstorm je. Oh, so we just missed the hailstorm. Safa. Ya. Safa Jabal Taka. Boulevard Garden ni dia terletak dekat Al-Hada Mountains dekat Taif. So tempat tu memang sejuk sangat, especially hari kita orang pergi tu baru lepas hailstorm, last hujan lebat kan. Kita orang pula pergi macam tu je, tak bawa sweater apa sebab tak expect pun sejuk macam ni kan. Cantik lah kan. Ni buah tin. Buah tin yang kecil-kecil. Sian Mona ketolak. Taif ni memang famous tau untuk dia punya agriculture, buah-buahan, sayur-sayuran dengan bunga ros. Bunga ros tu tahun depan lah, bulan Februari ke Mac macam tu. Tapi Taif ni memang famous lah dengan buah-buahan, especially time musim dia. And salah satu buah yang paling famous dekat Taif ialah delima. Dia punya pomegranate dia memang manis, sedap. Yes, Mami hi. Mami hi. Hi. Are you happy now? Tasha? Anak saya tengah excited tu sebab dapat jumpa kawan-kawan. Lepas tu datang Taif pula kan, sebab dah lama jugalah kita orang tak datang since balik dari Malaysia hari tu kan. So duduk rumah je dia dah boring lah tu. So bila dapat keluar ni dia memang excited lah, happy sangat. Lepas tu time kita orang datang tu nak dekat sunset kan. So baru lepas hujan. So dia punya weather tu memang just nice lah, sejuk. Lepas tu pemandangan dia pun cantik nak sunset kan. Memang terasa macam magical garden lah. Masya Allah, dengar azan tu memang terasa sangat dekat hati. Tak tahulah kenapa, rasa sayu je kan. Alhamdulillah. Manis tapi rasa dia lain sikit. Jomlah try. Lepas dah round area garden tu, ambil gambar banyak semua, then dah azan, solat. Lepas tu lawat bee farm ni sekejap, and then sekarang ni dah lapar. So jom makan. Maybe I dapat influencer. Tersohor. Terpaling je. Itulah influencer tersohor kita orang. Kamasnira Ramli, mesti korang kenal kan? Siapa je tak kenal kan? So memandangkan kita orang ni ramai, meja dia memanglah tak cukup. So dia orang pekerja kat situ pun tolong kita orang. Dia cantumkan meja-meja tu jadi panjang sampai semua orang boleh duduk sekali. Mulukia. Tengok. Kalau you buka, dia macam dia texture macam. Kalau yang fresh punya dia tak boleh dia tau. This satu together with Mulukia? Ya? Dia this one. Oh, ni nasi apa yang ni? Tak, yang ni nasi apa? Sedap ke? Dah sedap. Nasi taste like. Kedai dia banyak traditional Saudi food lah.
Salib rice ni dia famous dekat Arab Hijazi saja tau. Hijazi makan ni nasi, lepas tu dia letak susu, dia letak butter ataupun ghee apa? Minyak sapi. Dengan ayam. Dia ada dua. Ni kita ambil ayam, dia ada kambing juga. Rasalah Akal lah rasa. Rasmi kan? Ya, rasa. Bisa record lagi dan Bisa nak rasa salib tak? Tapi makanan dia memang tak kenalah dengan tekak anak-anak I. It's very good. You want something cheesy, right? You want Nasib baik ada kebab platter ni. Memang favourite my kids lah. Dah seronok main tadi. Memang perut lapar. Dapat pula makanan yang panas-panas sedap macam ni. Seronok lah semua orang. Usah tak boleh tidur. Sudah 8 malam bangun Dah kenyang, hati gembira, apa lagi? Carilah mainan pula diorang ni. Nasib baik dekat atas tu dia ada tempat main macam ni tau. Orang dewasa pun boleh main, yang budak-budak pun seronok. Okay dear friends, kita dah sampai ke penghujung video saya. InsyaAllah I will see you all again in another video. Until then, take care and Assalamualaikum.